Bayangkan luasnya Laut Selat Melaka yang menghubungkan dua benua budaya dari tanah tinggi Pagaruyung ke dataran subur di Tanah Melayu. Bermula sekitar abad ke-15, orang Minangkabau merantau membawa bukan sahaja tubuh dan tenaga tetapi jiwa. Budaya mereka adat perpatih, sebuah sistem sosial yang menyanjung keturunan ibu dan pemuafakatan. Kami tinggalkan tanah leluhur bukan kerana terbuang tetapi kerana mencari tempat untuk adat terus hidup. Tanah ini menjadi saksi bahawa kami bukan pendatang tetapi penyambung warisan. Setibanya mereka di Tanah Melayu, komuniti Minangkabau membentuk luak wilayah-wilayah berdikari yang ditadbir oleh undang. Dalam sistem ini, kuasa tidak diwarisi sewenangnya tetapi ditentukan oleh waris ibu dan rundingan adat. Kami bukan raja yang turun takhta. Kami dipilih oleh suara waris. Undang itu bukan milik keturunan lelaki, tetapi amanah dari perempuan yang membawa darah adat. Namun tanpa seorang pemimpin pusat, luak-luak ini kekal terpisah dan lemah di mata kuasa luar. Ancaman dari Johor, Bugis dan kuasa asing mendorong undang bermesyuarat demi masa depan bersama. Satu batang tidak akan jadi dinding. Kita perlukan payung yang memayungi semua, bukan untuk berkuasa, tetapi untuk menjaga kesatuan. Lalu diutuslah orang ke Pagaruyung, bukan untuk membawa raja yang memerintah dengan tangan besi, tetapi seorang pemimpin yang sanggup tunduk kepada adat dan menjadi lambang perpaduan. Kami mencari seorang yang boleh kami panggil pemimpin, bukan kerana keturunan semata-mata, tetapi kerana dia sudi dipimpin oleh adat. Pada tahun 1770, tibalah Raja Melewa di Rambau. Beliau bukan sahaja mewarisi darah di Raja Pagaruyung, tetapi juga membawa harapan rakyat rantau. Aku datang sebagai anak kepada leluhur kita, bukan untuk menuntut takhta, tetapi untuk memberi khidmat. Jika diterima oleh undang dan waris adat, maka aku akan junjung amanah ini. Melalui rundingan adat dan suara sebulat, undang memilih Raja Melewa sebagai pemimpin utama. Sebuah pilihan yang dibuat bukan kerana darah, tetapi kerana layak dan rela menerima adat. Kami tidak tunduk pada darah, tetapi pada budi. Raja yang kami pilih ialah raja yang faham adat dan tahu batas kuasa. 3 tahun kemudian, Raja Melewa ditabalkan sebagai Yang Tuan Besar pertama Negeri Sembilan. Ini bukan sekadar istiadat, tetapi lahirnya sistem raja pilihan yang unik dalam dunia Melayu. Dengan nama adat dan amanah undang, beta terima tanggungjawab ini. Bukan untuk bertakhta di atas rakyat, tetapi untuk memayungi mereka. Negeri Sembilan mengangkat satu sistem yang berbeza. Raja dipetiah oleh undang, bukan diturunkan secara keturunan. Ini menjadikan kuasa sebagai amanah, bukan hak mutlak. Unik sungguh sistem. Orang dulu-dulu dah lama fikir pasal demokrasi, cuma cara kita berada macam lain. Hari ini, sistem ini masih diamalkan, raja masih dipetia, adat masih dihormati. Negeri Sembilan menjadi satu-satunya negeri Melayu yang mengekalkan sistem ini. Beta adalah raja bukan kerana darah sahaja, tetapi kerana undang dan rakyat mahu beta menjaga negeri ini berlandaskan adat. Kisah pelantikan Yang Tuan pertama bukan sahaja cerita sejarah, tetapi asas sebuah sistem yang mengangkat suara rakyat melalui adat dan muafakat. Adat kami bukan sekadar warisan, ia ialah kuasa rakyat. Dan raja yang kami junjung adalah raja yang tunduk pada adat, bukan sebaliknya.